pisang ya. Tapi bila cakap pasal makan ni, saya tiba-tiba ingat Pasembok pula. Kan macam Pasembok Penang pun sedap juga kan kalau kita pergi kena Pasembok cuti-cuti ni kan. Tapi tak apa, itu cerita tentang makan. Seterusnya kita juga nak bercerita juga tentang bagaimana ketika Ramadan yang akan kunjung tiba. Inilah uniknya kerana bersempena dengan Tahun Baru Cina juga. Pada waktu yang dan ketika yang sama juga kita umat Islam akan menyambut Ramadan Al-Mubarak insya-Allah pada minggu hadapan ataupun lebih kurang 19 hari bulan macam tu. Tidur terganggu ketika Ramadan, kenali punca berdengkur dan juga sleep apnea. Apa yang boleh kita ketahui tentang masalah dengkur dan juga sleep apnea ini? Saya amat berbesar hati untuk kita bersama dan saya akan memperkenalkan yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Ahmad Khusyari Khalid, pakar perunding otorinolaryngologi UiTM Private Specialist Center UPSC. Assalamualaikum. Apa khabar Datuk Doktor? Terima kasih bersama kami. Alhamdulillah. Hari ini orang kata walaupun bercuti tapi tetap kita nak membina kesedaran masyarakat tentang berdengkur dan juga sleep apnea ni. Mula-mula sekali kita nak tahu ni kan, bila berdengkur ni kebanyakannya orang lelaki lah kan, dia berdengkur tu bukan yang sikit-sikit punya berdengkur tu, sampai orang kata boleh gempa bumi satu rumah orang kata kan. Jadi apa punca sebenarnya bila kita kata tentang berdengkur ni? Dia masalah apa sebenarnya? Okey, Ismail, terima kasih kerana jemput saya ke sini lagi sekali pada Ahad yang bahagia ni. Alhamdulillah. Ramai orang tengah tidur lagi ni kan, berdengkur ke apa, kita pun tak tahu. Tapi sebenarnya bila kita cakap tentang masalah tidur ni, dia banyak faktor, banyak sangat faktor. Dan kepentingan dia cukup berat. Maksud saya, kita habiskan 1/3 hari kita untuk tidur. Jadi apabila kita tak dapat tidur yang sempurna ataupun tidur kita terganggu, banyak masalah kesihatan lain yang boleh berlaku. Jadi kalau Ismail tanya sebab berdengkur ni, terlalu banyak. Tetapi saya boleh bagikan kepada 3 yang utama. Satu adalah masalah struktur. Struktur maksudnya sama ada hidungnya sumbat, sama ada tonsilnya besar, sama ada lidahnya besar, lelangitnya rendah. Ini semua struktur yang berada di hidung, tekak ataupun leher. Nombor 2, berat badan. Berat badan pun menyumbang. Bila orang tu besar, lemak-lemak di leher ni pun banyak. Bila dia tidur, tekanan negatif dalam salur nafas tu, lemak ni menekan. Jadi ini masalah berat badan pun menyebabkan dengkur. Ada juga risiko. Ada juga yang ketiga, konsep sekarang ni dipanggil sleep hygiene. Sleep hygiene ni jika kita tidur tak betul. Tak betul maksudnya apa? Orang lain tidur malam bangun siang, kita siang tidur malam bangun. Contoh untuk orang yang shift worker, orang yang selalu jet lag, travel, body clock lari, pun boleh mengganggu kualiti tidur dan menyebabkan masalah berdengkur. Berdengkur tak apa, kita tak nak tidur tak nafas, tersedak, tercekik. Itu benda yang lagi bahaya pada berdengkur. Dia boleh mengganggu tidur, Datuk? Betul, boleh. So berdengkur ni dia mengganggu orang lain sebab bunyi. Tapi kita masih ada nafas sebab berdengkur tu disebabkan oleh getaran. Maksudnya dia ada sumbat, tapi sumbat tu separuh ataupun kita panggil partial block. Separuh ke suku masih ada angin. Yang bahaya bila diam, tak nafas, kemudian bangun untuk ambil nafas ataupun terbatuk ataupun tercekik. Itu lagi bahaya. Itu maksudnya tak nafas terus. Jadi berdengkur ni bukannya spektrum berdengkur saja, dia ada banyak spektrum. Daripada hanya berdengkur ataupun berdengkur dengan masalah tersumbat ataupun total tersumbat. Ini spektrum dia. Yang total tersumbat tu kita panggil obstructive sleep apnea ni. Maknanya obstructive sleep apnea ni, daripada cara berdengkur tu kita dah boleh tahu betapa serius masalah tidur ni. Satu, daripada tengok dia berdengkur macam mana, ada tersumbat ke tercekik. Nombor 2, simptom-simptom lain yang datang dengan masalah tu. Pergi toilet tengah malam, siang mengantuk, micro sleep siang hari, bangun pagi tu pening, letih walaupun dah tidur lama. Ini semua simptom-simptom lain yang boleh berlaku. Bila dia tidur tak betul, oksigen rendah, jantung kita pam laju nak cukupkan oksigen kepada brain, kepada heart kita. Jadi lama-lama darah kita pun boleh jadi tinggi. Banyak test boleh buat nak tengok sama ada orang tu berdengkur biasa ataupun berdengkur yang teruk. Tapi macam mana kita nak kaitkannya dengan sleep apnea ni? Jadi apa orang kata diagnosisnya dan apa antara bentuk-bentuk perawatan yang mungkin dicadangkan? Baik, bila kita nak berkaitkan dengan sleep apnea ni,
macam saya sebut tadi tu, berdengkur biasa ni mengganggu orang lain lah. Tapi berdengkur sleep apnea ni yang bahaya. Sebenarnya dua-dua bahaya. Kita susah nak teka tengok orang ni sleep apnea ke dengkur biasa. First ataupun pertama kali kena jumpa dengan doktor untuk membuat pemeriksaan. Dia tengok dalam apa yang tersumbat. Dia ambil BMI, tengok berat badan. Dia tanya tentang sejarah pekerjaan, ada shift work ke, ada jet lag ke, tidur macam mana, tempat tidur macam mana. Dan test yang selalu kita buat untuk tahu diagnosis keterukan tidur tu adalah sleep study ataupun ujian tidur. Ujian tidur ni dia pasang alat dan orang tu tidurlah. Dan alat tu akan pick up atau akan ambil data berapa banyak dia tersedak, berapa banyak tak nafas. Posisi mana yang tak nafas, oksigen paling rendah berapa. Jadi ini boleh diagnose orang tu ada sleep apnea ataupun berdengkur biasa dan sebagainya. Ujian kedua yang kita boleh buat adalah sleep endoscopy. Kita tidurkan orang tu, maksudnya masuk di hospital, kita tidurkan dan masuk kamera. Kerana masa kita berjaga ni, dia tak berdengkur. Dan masalah doktor macam saya ni, ramai orang jumpa masa kat klinik tu dia tak berdengkur, tapi dia menceritakan masalah dia bila dia berdengkur. Macam mana saya nak tengok? Takkan saya nak ke rumah dia. Jadi kita kena masukkan dia dalam hospital, tidurkan dan masuk kamera masa dia berdengkur tu. Fisiologi semasa berjaga dan berdengkur ni sangat berbeza. Kenapa orang tu tak berdengkur semasa berjaga? Kerana ada muscle tone. Tone muscle yang luar ni ada dan dia tak menyebabkan salur nafas tu collapse ataupun tertutup. Tapi bila tidur, muscle tone kita lost, tak ada muscle tone, negative pressure tarik nafas, fisiologi lain dan collapse ataupun ruang udara tu pun boleh tersumbat. Itu fisiologi yang berbeza dan dua test ni adalah yang penting untuk tahu keterukan dengkur tu. Maknanya bila berjumpa dengan pakar perubatan itu yang akan dilakukan dan juga diagnosis yang akan dilaksanakan. Dalam konteks Ramadan ini, kita lihat mungkin penjadualan kita itu akan ada sedikit perubahan ya. Mungkin selepas tarawih dan pada pagi kena bangun awal untuk sahur dan sebagainya. Jadi untuk mereka yang sudah sedia ada masalah ini, mungkin ini juga serba sedikit akan ada adjustment untuk sleep pattern seseorang itu. Jadi bagaimana untuk seseorang yang dah ada masalah ini untuk ada adjustment supaya ada tidur yang mungkin berkualiti, tidur yang cukup dan juga bagus dan tidak terganggu dalam perubahan dan juga adjustment pada bulan Ramadan ini. Ini memang soalan yang baik, Cik Ismail. Dan memang mencabar. Kerana masa malam tu dipenuhi dengan amal ibadat kita. Dan juga kita kena bangun untuk sahur. Dan pada masa sama kita nak kekalkan tidur yang cukup. Jadi banyak tips yang kita boleh bagilah. Satunya adalah tidur tu jangan lewat lah. Maksudnya selepas tarawih, mungkin kalau ada qiyamul-lail tu ceritanya berbeza. Pastinya tidur kita terganggu. Tak boleh kita nak menang-menang. Jadi mungkin tidur yang terganggu tu mungkin kita boleh ganti balik di waktu siang atau tengah hari. Semasa Ramadan ni. Sebab kita tengah mengejar ibadat. Tetapi jika tiada qiyamul-lail itu, seelok-eloknya tidur awal selepas tarawih. Dan bangun awal untuk bersahur. Kerana kita tidak galakkan lepas sahur tu nak sambung tidur. Bila kita makan dan kita tidur, itu boleh mendatangkan mudarat yang lebih kepada masalah kesihatan yang lain lah. Berdengkur pun boleh lagi teruk. Dan untuk masalah kencing manis, darah tinggi pun tak berapa elok. Makan dan terus tidur lepas sahur. Jadi ni antara tipsnya lah. Nombor dua, orang yang ada masalah sleep apnea ni, dia memerlukan satu bantuan alat atau kita panggil mesin, CPAP mesin. Digalakkan pakai untuk mendapatkan tidur yang berkualiti. Kerana kuantitinya kurang kita tidur jamnya. Jadi dalam jam yang kurang ni kita kena ada kualiti. Tidur tu mesti tidur yang berkualiti. Maksud saya tidur yang berkualiti, tidur yang deep sleep. Kita ada 4 stage. Orang yang ada masalah dengkur tersedak ni selalunya stage 1, stage 2 brainwave dia tak tidur sebenarnya tu. Dia terbangun. Tapi bukan kita bangun macam biasa. Brainwave tu tak rehat. Sebab tu dia tidur lama pun bangun dia mengantuk. Orang yang deep sleep ni, dia mimpi, dia punya oksigen paling tinggi, badan-badannya sel punya repair pun berlaku, fresh. Tidur sekejap pun bangun tu fresh. Jadi untuk mendapatkan tu, untuk orang yang ada masalah berdengkur ni kena pakai CPAP machine tu. Ataupun kena mendapatkan rawatan untuk dapatkan kualiti tidur yang bagus.
Ya, mungkin ada saranan ya, makanan-makanan yang disarankan ya. Mungkin ini bukan terkait secara langsung tentang nutrisi makanan itu, tetapi apa yang selalu disarankan supaya bulan puasa ini tidur itu tidak terganggu disebabkan diet dan juga habit pemakanan kepada seseorang itu. Mungkin yang saya boleh tekankan adalah kafein lah. So kalau kafein ni bukan nak suruh makan kafein, kalau boleh kita elakkan. Benda tu boleh menyebabkan kita punya tak boleh tidur, susah nak tidur. Jadi waktu kalau nak ambil kopi tu mungkin bukan selepas tarawih, mungkin awal-awal selepas buka puasa. Kerana kalau kita minum selepas tarawih, dan selalunya dihidangkanlah selepas tarawih tu, mungkin akan mengganggu kita punya tidur lah. Setengah makanan seperti susu, coklat, dia akan menyenangkan juga kita tidur kerana dia ada hormon yang boleh menyebabkan kita rasa sedikit kurang gelisah. Ini mungkin boleh menjadi tips lain. Buah-buahan, makanan sihat, sayur-sayuran pun boleh menyebabkan kita tidur lebih mudah dan dapat tidur yang berkualiti. Susah nak buat, tapi selalunya selain makanan ni adalah gaya hidup. Saya tahu susah nak buat, tapi saya boleh tekankan jika kita melakukan riadah ringan sebelum buka tu. Saya tahu masa tu mungkin orang tak larat. Tapi riadah ringan yang akan bagi kita tidur yang lebih berkualiti di malam hari tu. Macam jogging sikit ke? Jogging sikit ataupun riadah ringan sebelum berbuka tu sangat berguna untuk mendapatkan rehat yang berkualiti. Ada yang tanya, Datuk, tentang dengkur ni. Ini masalah yang boleh diselesaikan ke, ataupun memang ia sepanjang hayat ke, ataupun boleh direducekan? Sebab ada yang kaitkan dengkur ni mungkin dengan resdung dan sebagainya kan. Jadi bagaimana kita nak menjawab persoalan-persoalan ataupun mitos-mitos persoalan itu, Datuk? Baik, saya sudah terangkan tentang penyebabnya banyak. Jadi rawatannya pun bukan satu. Pertama yang kita kena tahu adalah punca. Jika seseorang itu datang dengan masalah dengkur, berat badannya okey, bukannya besar. Macam saya ni kira besar jugalah, ataupun obes. Ini kalau obes, Datuk kata besar, susah sebenarnya nak benda aras besar tu saya rasa tahulah saya standar macam mana. Macam kan. Cik Ismail okey, BMI-nya okey. Jadi jika masalah berat badannya okey, kita periksa tonsilnya besar. Hidungnya sumbat. InsyaAllah kalau kita rawat tonsil dan masalah si hidung sumbat tersebut, selesai masalah dengkurnya. Akan tetapi bila ada banyak lagi faktor, contohnya masalah berat badannya besar dan juga tersumbat hidung, tentunya bila kita merawat hidung dan tonsilnya saja bukan akan menyelesaikan semua. Dia juga, pesakit itu juga harus pergi untuk kurangkan berat badan. Jadi dia banyak faktor. Dan saya sebut juga tadi tentang masalah lifestyle. Jika orang tu shift work, memang tidur dia siang, bangunnya malam, satu perlu dilakukanlah untuk mengurangkan kesan pekerjaan tu terhadap masalah tidur seseorang tu. Jadi penyelesaian untuk masalah tidur ni bergantung pada penyebabnya, dan selalunya dia haruslah bergabung. Kita panggil combined treatment. Bukan unilateral treatment ataupun modality treatment, is multi-modality. Maksudnya beberapa kerana penyebabnya pun banyak. Boleh selesaikan ke masalah dengkur? Boleh selesaikan. Terus tak ada dengkur dah lepas ni? Terus tak ada tu, kalau BMI-nya okey, strukturnya memang 100% disebabkan oleh struktur tersumbat, bila kita betulkan sumbat tu memang boleh hilang. Ada pun sikit-sikit saja. Tetapi yang kita nak selesaikan yang bahaya ini adalah tercekik tersumbat tadi tu. Yang itu boleh diselesaikan dengan rawatan yang betul. Okey. Jadi mungkin nasihat yang berbahagia Prof. Datuk berkenaan tentang dengkur ni dan juga sleep apnea ni untuk Ramadan ini, orang kata waktu-waktu paling kritikal lah ya, kerana mungkin adjustment masa dan juga perubahan kita itu agak, orang kata, terhad ya, kepada waktu tidur malam itu. Jadi apa nasihat yang boleh dititipkan kepada penonton dan juga masyarakat tentang kualiti tidur yang baik? Bila kita nak cerita tentang tidur berkualiti ni, senang cakap tapi nak dapatkan tu susah, Datuk. Susah. Jadi pesan saya, satu, jika kita memang ada masalah berdengkur, pertama sekali dapatkanlah rawatan supaya kita boleh tahu apa penyebabnya. Kadang-kadang bukan struktur yang saya sebut tadi, kadang-kadang gelisah, anxiety, depression pun boleh menyebabkan susah nak tidur dan mengganggu kualiti tidur kita.
Rawatan untuk mengetahui punca adalah yang pertama, dan kedua, tips untuk Ramadan ni kurangkan kafein tengah malam. Okey. Mungkin boleh makan sedikit benda yang menggembirakan seperti benda manis lah, sedikit kurma. Coklat sebelum tidur, dan yang penting riadah supaya badan kita malam tu tidurnya indah dan kita dapat tidur yang berkualiti, kerana kita nak recover balik semua kalori yang kita burn semasa riadah tersebut. Okey. Bila perlu berjumpa dengan pegawai perubatan atau pakar perubatan untuk masalah dengkur dan sleep apnea ni? Jika anda ada simptom-simptom lain selain pada berdengkur, contohnya microsleep, bawa kereta tertidur, aksiden, kencing tengah malam, ada sign of darah tinggi, semua ni adalah perkara yang tak boleh diendahkan dan harus berjumpa dengan doktor. Tapi orang lelaki ni lepas kahwinnya mesti isteri akan bawa. Tu jangan risau. Tapi sebenarnya kena tahu simptom tu sendiri dan kesedaran tu kena ada. Tapi ramai isteri yang mungkin dah immune ya. Bunyi itu ibarat orang kata sleeping snooze untuk seorang iramanya. isteri. Dia kalau tak ada dengkur orang kata tak boleh tidur. Tapi terima kasih untuk nasihat dan juga pesanan tersebut. Itu dia yang berbahagia Promaida Datuk Dr. Ahmad Khusyari Khalid, pakar perunding otorinolaringologi UiTM Private Specialist Center UPSC, kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Bidang kepakaran ini adalah bidang yang penting untuk kita bercerita tentang mendapatkan kualiti tidur yang bagus. Terima kasih Promaida Datuk kerana bersama dengan kami. Kita akan berehat seketika.